Semasa pentadbiran almarhum Ustaz Izan dulu, ada isu pusat sembelih babi di Kampung Berjaya dalam kawasan perumahan. Walaupun jadi isu panas sampai pemimpin DAP turun ke Kedah beberapa kali, kerajaan tangani dengan baik dan akhirnya isu itu senyap sendiri. Tidak perlu campur tangan Tuanku Sultan untuk turun titah menegur keadaan itu. Sama-sama kita teliti, sama ada kita teliti atau tidak, tapi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah perhatikan isu-isu paling sensitif berkaitan dengan agama dan kaum. Ini marak apabila ada parti seperti DAP dalam kerajaan. Ini mungkin sebab penyokong-penyokong rasa ada backup untuk berbuat sesuatu yang melanggar undang-undang. Ditambah pula dengan sikap pemimpin kerajaan sendiri yang terlalu menjaga undi untuk dapat sokongan bukan Melayu demi kekal berkuasa, maka sendi-sendi yang menambat perpaduan kita selama ini dilonggarkan. Walaupun kita bimbang dan berasa tertekan dengan apa yang berlaku di dalam dan luar negara membabitkan akidah dan pegangan kita sebagai orang Islam, kita kena hadapi juga bahawa inilah mehnah dan cabaran di akhir zaman. Kita hidup dalam masa fitnah berluasa. Islam dituduh dengan pelbagai tomahan, sedangkan Islamlah agama yang lengkap sempurna, termasuk menjaga kebajikan dan keselamatan orang-orang bukan Islam. Dalam kes di Rawang, walaupun tanah diceroboh, tetapi para sukarelawan kita belum merobohkan struktur kuil di atas tanah yang diceroboh. Telah memindahkan patung-patung berhala yang tidak ada di situ dengan penuh tertib dan beradab. Mereka tidak pecahkan atau musnahkan. Itulah yang Islam ajar kepada kita supaya tidak bersikap biadab kepada sembahan orang lain, bagi memastikan mereka tidak melampau kepada kita pula. Islam mengajar kita tidak menzalimi atau menganiaya orang bukan Islam yang tidak memusuhi kita atas sebab pegangan agama kita. Benarlah kata Nabi dalam satu hadis bahawa pada akhir zaman mereka yang bersabar, yakni berpegang kepada Islam, adalah seperti mereka yang menggenggam bara api. Dan kata Nabi lagi, Islam bermula sebagai asing, sesuatu yang dianggap asing dan ganjil, dan ia akan kembali sebagaimana permulaannya dianggap asing dan ganjil. Maka beruntunglah orang-orang yang dianggap ganjil. Dalam menghadapi ciri-ciri ini, kita perlu banyak bersabar. Bersabar bukan berarti menghadapi tanpa berfikir atau berbuat apa-apa, tapi perlu teguh mempertahankan akidah dan keimanan kita. Kita berada pada akhir zaman yang mana kata Nabi orang yang berpegang kepada Islam dianggap pelik, ganjil dan terasing. Sedangkan orang yang mungkar dilihat benar serta perlu dipertahankan. Yang mempertahankan itu termasuklah orang-orang Islam sendiri. Inilah yang membuatkan kita bertambah sedih. Satu perkara yang sedang melanda kita ialah apabila orang-orang bukan Islam cuba memaksa kita menerima nilai-nilai ajaran agama mereka. Mereka mahu kita berkata, ajaran agama aku Islam benar dan ajaran agama kamu juga benar. Itu yang sedang dipaksakan secara halus maupun terang-terangan. Inilah dipanggil pluralisme. Apabila kita menolak, kita dianggap anti perpaduan, pelampau agama, anti keharmonian dan lain-lain. Kita dilihat ekstremis yang perlu dipencilkan. Tuan-tuan sekalian, akidah kita orang Islam tidak membenarkan perkara ini. Ayat 19 surah Ali Imran, Allah menegaskan bahawa satu-satunya agama di sisinya hanyalah Islam. Kita tidak boleh sesekali mengatakan kepercayaan mengikut agama lain sebagai benar walaupun pada asasnya agama-agama lain juga mendidik penganut melakukan perkara yang baik mengikut hukum moral. Pegangan kita orang Islam berdasarkan wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi SAW. Dalam hal ini kita tidak boleh berpegang pada logik akal atau pertimbangan hati. Walau bagaimanapun bukanlah bermakna kita menghina pegangan agama lain. Kita tidak boleh menggadai akidah demi menjaga hati kawan-kawan yang bukan Islam. Tetapi untuk mengatakan agama saya betul, agama kamu juga betul, itu tidak boleh. Perkara ini meresap masuk secara halus, terutama dalam diri anak-anak muda yang lemah
Perkara sebelum ini dilihat sebagai janggal, perlahan-lahan telah dinormalisasikan hingga garis pemisah yang membezakan kepercayaan agama menjadi luntur dan hilang. Perbezaan berkaitan agama dianggap seperti perbezaan budaya. Sebab itu ada orang Islam tergamak mempersoalkan mengapa pijak Al-Quran dianggap sebagai penghinaan sedangkan ia tidak mencederakan sesiapa. Tujuannya adalah mendapat perhatian di media sosial. Na'udzubillah. Dalam konteks masyarakat majmuk di Kedah, kita tidak pernah meminggirkan masyarakat bukan Islam. Sebab itu tema Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Kita jadikan dasar pentadbiran kerajaan negeri untuk menunjukkan komitmen kita membawa kesejahteraan kepada semua warga Kedah tanpa mengira kaum, agama dan latar belakang. Sebelum mengakhiri ucapan ini, saya rakamkan setinggi penghargaan dan terima kasih di atas kerjasama dan sokongan yang diberikan kepada saya serta seluruh anggota Exco Negeri selama ini. Kepada Yang Berhormat Datuk Seri SUK, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang, Datuk Wira Pegawai Kewangan Negeri, Datuk Berduka Mufti, Yang Ma'arif Datuk Ketua Hakim Syar'i, yang besar jasanya, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan Pegawai-Pegawai Agama, pengulu-pengulu, rakan media yang hadir, saya rakamkan jutaan terima kasih. Saya harap kerjasama kita akan terus berkekalan sampai bila-bila selagi tuan-tuan ada di sana dan saya ada di sini. Tapi biasanya yang pergi dulu ni saya lah. Orang politik ni dia main sat, lepas tu dia hilang. Lagi ada orang sokong, dia duduk. Orang tak sokong, dia kena belah lah. Tapi tuan-tuan, pegawai kerajaan, agensi semua akan kekal. Duduklah di sini, buatlah kerja ikut peraturan seperti biasa. Serve government of the day selagi dia betul. Kalau government of the day itu berlelong, tuan-tuan ada tanggungjawab untuk memperbetulkan, memberi teguran, beri tunjuk ajar berdasarkan pengalaman yang ada di tangan tuan-tuan masing-masing. Ucapan tahniah sekian banyak kejayaan telah dicapai dalam tempoh 5 tahun ini. Saya ucap tahniah kepada semua pihak, terutama sekali segi pelaburan masuk yang begitu mengagumkan. Selain agensi kerajaan negeri, terima kasih juga kepada agensi persekutuan, terutama MAIDA dan agensi lain yang banyak membantu. Antara kejayaan kita sama-sama dalam tempoh 6 tahun ini ialah pelaburan yang tinggi dan konsisten yang tidak pernah dicapai sebelum ini. Dalam tempoh 6 tahun berturut-turut sejak 2021, kita bermulanya plan pembangunan Kedah 2035, kita tidak pernah gagal melepasi sasaran pelaburan 10 bilion ringgit setahun. Alhamdulillah, pencapaian luar biasa ini telah meletakkan negeri Kedah dalam peta pelaburan utama dunia. Semoga kerjasama ini akan dieratkan lagi pada masa akan datang dan mudah-mudahan kejayaan demi kejayaan kita dapat capai bersama-sama insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.